Persahabatan sejati bukan hanya tentang tahu bersama, tetapi juga tentang tetap bertahan di saat terluka. Dalam psikologi, dukungan sosial adalah salah satu kunci kesejahteraan mental. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam dari ilmu amalan membaca. Pemilik nama Alia Hafia binti Muhammad Hafiz, pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anu, kod sekolah saya MEB 1064. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan ingin mencari calon suami, tapi saya ingin mengupas isi buku ini untuk memperoleh pemahaman dari penceritaan yang lebih mendalam mengenai psikologi dan persahabatan. Yang paling patah antara kita ialah sebuah novel karya Ainul Farihah yang mengangkat timpang kesihatan mental dan stigma masyarakat terhadapnya. Ainul Farihah telah berkecimpung dalam dunia penulisan sejak 10 tahun yang lalu. Yang paling patah antara kita merupakan novel pertama beliau bersama penerbit Jiwa. Sebelum ini, beliau telah menghasilkan karya-karya seperti Vihin, Satu Cerita, Vihin 2, Rifat, Lilin dan Anugerah Teragung dari Tuhan. Melalui penulisan beliau, Ainul Farihah sering mengetengahkan isu-isu sosial dan kemanusiaan dengan harapan dapat memberi kesedaran dan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca. Novel yang paling patah antara kita, karya Ainul Farihah, hadir dengan reka bentuk fizikal yang minimalis tetapi penuh makna. Mengandungi 374 muka surat, sampulnya yang bernuansa lembut mencerminkan kesedihan dan keindahan emosi yang ingin disampaikan oleh penulis. Dari segi fizikal, novel ini mempunyai saiz yang praktikal, memudahkan pembacanya untuk membawanya ke mana-mana. Kertas yang digunakan sangat berkualiti dengan cetakan yang jelas, memberikan keselesaan ketika membaca. Tipografi yang digunakan dalam buku ini cukup kemas dan tersusun rapi, menjadikannya mudah untuk dibaca dan dinikmati. Sentuhan rekaan sampul dan warna yang digunakan memberi kesan mendalam yang seiring dengan tema novel ini. Kisah ini berpusat pada 4 sahabat karib, Asfah, Firman, Zakwan dan Jimmy yang menjalani kehidupan sebagai pelajar universiti. Meskipun memiliki perwatakan yang berbeza, mereka saling melengkapi dan menjalin persahabatan erat. Asfah sering menjadi tempat bergantung bagi rakan-rakannya, namun sebuah insiden tak terduga menguji persahabatan mereka dan membuka luka-luka tersembunyi yang mempengaruhi kesihatan mental masing-masing. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan individu menghadapi depresi dan kecemasan, tetapi juga menyoroti bagaimana stigma masyarakat terhadap isu kesihatan mental dapat memperburuk keadaan. Melalui penceritaan yang mendalam, pembaca diajak memahami betapa pentingnya empati dan sokongan dalam menghadapi cabaran mental. Seperti kebanyakan karya berkualiti, novel ini turut menampilkan beberapa kelebihan, termasuklah tema yang mendalam. Novel ini mengangkat isu kesihatan mental dengan cara yang realistik dan menyentuh hati. Ainul Farihah berjaya menggambarkan bagaimana tekanan mental boleh memberi kesan kepada individu dan orang di sekeliling mereka. Seterusnya, watak yang kompleks. Setiap watak dalam novel ini memiliki keunikan tersendiri serta latar belakang yang membuat pembaca dapat memahami dan merasai emosi mereka. Seterusnya, gaya bahasa yang indah. Penulisan Ainul Farihah penuh dengan metafora dan bahasa yang puitis menjadikan setiap halaman syarat dengan emosi yang mendalam. Dan akhir sekali, mesej yang kuat. Novel ini mengajak pembaca untuk lebih peka terhadap isu kesihatan mental dan pentingnya empati serta sokongan sosial dalam membantu individu berhadapan dengan masalah tersebut. Walaupun novel ini menyajikan kisah-kisah yang menarik, terdapat beberapa elemen yang mungkin boleh diperbaiki untuk memberi impak yang lebih mendalam kepada pembaca. Antaranya, penyampaian yang melankolik.
Bagi sesetengah pembaca, gaya penulisan yang penuh emosi dan kesedihan mungkin terasa terlalu berat. Seterusnya, jalan cerita yang perlahan. Sesetengah bahagian cerita mungkin terasa lambat kerana banyaknya penceritaan dalaman dan monolog watak utama. Dan begitulah kisah ini berlalu meninggalkan jejak di hati. Yang paling patah antara kita ialah sebuah novel yang sangat menyentuh perasaan dan membuka mata pembaca tentang realiti kesihatan mental. Ia bukan sekadar cerita tentang persahabatan, tetapi juga tentang penerimaan, pemulihan dan kekuatan untuk terus hidup. Buku ini sangat sesuai untuk membaca yang gemar karya bertema psikologi dan kehidupan. Sebagai bicara akhir, ingin saya simpulkan di sini bahawa sesungguhnya novel yang paling patah antara kita memberikan impak yang cukup mendalam dalam diri pembaca, termasuklah saya. Dan begitulah kisah ini berakhir, meninggalkan jejak yang tidak akan pudar dalam ingatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian daripada saya.